Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 6, Malang Membawa Tuah. Okey, selamat kembali. Pernah tak korang fikir, macam mana kalau satu bencana besar tu sebenarnya bukan penamat, tapi permulaan untuk sesuatu yang lagi hebat? Inilah sebenarnya intipati kisah epik dari sastera Melayu yang kita nak bongkar hari ini. Soalan ni, inilah yang akan jadi tunjang cerita kita kali ini. Jom kita dalami sama-sama naratif yang akan buat kita tertanya-tanya. Nasib Malang ni, adakah ia betul-betul satu sumpahan? Ataupun cuma satu jalan yang berliku-liku untuk capai sesuatu yang agung tapi tersembunyi? Okey, babak pertama. Kita mulakan di pusat Empayar Majapahit yang sangat gah tu. Tapi kan, di sebalik kemegahan istana sebenarnya ada krisis besar yang tengah melanda tahta. Raja dah mangkat dan ini telah tinggalkan satu kekosongan kuasa yang, sangat bahaya. Jadi macam inilah keadaan di Majapahit masa tu. Cukup genting. Bayangkan, empayar sebesar tu tak ada raja. Masa depannya pula terletak kat tangan seorang pemangku yang setia, Patih Gajah Mada, dan seorang puteri, Raden Galuh Awi Kesuma. Tekanan atas bahu dorang ni memang bukan main-main. Satu langkah silap je, habis boleh runtuh semuanya. Okey, sekarang jom kita tinggalkan sekejap drama politik istana ni. Sebab beribu-ribu batu jauhnya dari situ, kat tengah-tengah laut yang bergelora, ada satu lagi takdir yang tengah diuji. Satu perjuangan hidup dan mati. Kita ada dua jalan cerita yang nampak macam tak ada kena-mengena langsung, tapi sebenarnya ditakdirkan untuk bertemu. 7 hari dan 7 malam. Cuba bayangkan, panas terik waktu siang, sejuk mencengkam pula waktu malam. Dan selama tu hanya berpaut pada sekeping papan di tengah lautan yang tak nampak ujungnya. Inilah saatnya bila harapan tu dah nyaris-nyaris tenggelam dalam putus asa. Dan siapa sebenarnya dia ni? Inilah identiti dia yang sebenar. Dia bukan calang-calang orang. Dialah Raden Perlan Lango, seorang putera raja, waris keturunan agung dari Bukit Si Guntang. Kan ironi tu, orang yang lahir untuk duduk atas tahta, sekarang ni terdampar sehelai sepinggang, betul-betul di ambang maut. Macam nilah, takdir boleh ubah segalanya dalam sekelip mata. Darah raja sekarang mengalir dalam badan anak seorang penyadap. Nama Raden Perlan Lango tu hilang, lenyap ditelan ombak, dan lahirlah satu identiti baru. Ki Mas Jaya. Hidup sebagai seorang putera, kini bertukar dengan hidup sebagai rakyat marhain. Dan kat sinilah, dalam buaian seorang penyadap tu, benih-benih takdir mula ditanam. Ayah angkat dia selalu dodorkan dia dengan kata-kata yang, kalau kita fikir balik, memang luar biasa. Masa tu, mungkin bunyi macam doa seorang bapa je. Tapi, entah, ia sebenarnya satu ramalan yang bakal gegarkan satu empayar besar. Siapa tahu kan? Okey, jom kita patah balik ke Istana Majapahit. Beberapa tahun dah pun berlalu dan Patih Gajah Mada sekarang ni dia tengah berdepan dengan satu masalah baru. Satu masalah yang boleh mencalarkan maruah dia. Inilah dilema yang dihadapi oleh Patih Gajah Mada. Sebelah pihak, ada khabar angin jahat yang tuduh dia nak kahwin dengan puteri semata-mata nak rampas tahta. Tapi, di sebalik semua tuduhan tu, hakikatnya dia hanyalah seorang hamba yang setia. Niat dia cuma satu, nak tunaikan janji pada arwah raja dan jaga maruah puteri. Sebab dah terhimpit dengan fitnah ni, Patih Gajah Mada pun buat sesuatu yang memang tak dijangka untuk seorang pembesar. Dia tanggalkan pakaian kebesaran dia, menyamar jadi nelayan biasa dan turun sendiri ke pasar. Untuk apa? Untuk dengar sendiri apa yang rakyat dia tengah cakapkan. Lepas dia sahkan sendiri khabar angin itu memang betul, Gajah Mada tahu dia kena bertindak cepat. Dan tindakan ni membawa kepada satu cadangan yang sangat-sangat radikal, datangnya dari Puteri Awi Kesuma sendiri. Ini memang satu tindakan yang berani. Sang puteri ambil keputusan untuk tentukan takdir dia sendiri. Dia tak nak dijodohkan. Sebaliknya, dia nak pilih sendiri daripada semua lelaki dalam kerajaan dia. Wow! Cuba kita tengok betapa luar biasanya arahan ni. Tak ada seorang pun terkecuali tahu. Daripada raja-raja negeri naungan sampailah ke rakyat biasa. Tua, muda, kaya, miskin, semua sekali. Semua lelaki di Majapahit kena datang berhimpun. Ini satu perhimpunan raksasa yang tak pernah lagi berlaku dalam sejarah empayar tu. Jadi, seorang demi seorang lelaki dari seluruh pelosok Majapahit pun lalulah kat depan puteri. Raja-raja ada, pahlawan ada, orang kaya pun ada, semualah. Tapi, tak ada seorang pun yang berkenan di hati dia. Keadaan dah makin tegang ni.
Dan inilah yang membawa kita ke kemuncak cerita. Tepat masa semua orang dah macam putus harapan, tiba-tiba muncul seorang calon terakhir. Calon yang langsung tak disangka-sangka. Mesti soalan ni yang bermain-main dalam kepala semua orang masa tu kan? Dah kumpul ramai-ramai macam tu, takkanlah tak ada seorang pun yang layak jadi Raja Majapahit? Dan pada saat itulah, dua jalan cerita kita tadi akhirnya bersilang. Muncul di hadapan puteri seorang pemuda. Pemuda yang dulu hanyut di laut tu, anak angkat si penyadap. Dialah Ki Mas Jaya. Lelaki terakhir yang ada. Sebaik je Puteri Awi Kesuma pandang dia, hati puteri terus terpaut. Wajahnya elok, giginya macam bunga seri gading, perwatakannya manis, gerak-geriknya pun pantas, pendek kata sempurna. Teks asal sendiri gambarkan dia sebagai tiada siapa taranya pada zaman itu. Maknanya memang tak ada tandingan lah. Jadi, jom kita fikirkan balik sekejap. Satu kapal karam, satu ramalan dari seorang penyadap, dan satu pencarian yang nampak mustahil oleh seorang puteri. Rangkaian kejadian ni macam terlalu sempurna untuk jadi satu kebetulan kan? Soalannya sekarang, adakah semua ni cuma nasib baik? Ataupun ini memang satu takdir hebat yang dah tertulis sejak dari dulu lagi? Itulah persoalan yang ditinggalkan oleh kisah Malang Membawa Tuhak ni untuk kita renungkan.